Iki kuat makan, penting diri dan tidak pedulikan kesihatan diri. Nak bersenang memang taklah. Oi, kau tunggu aku. Kau nak jana laju sangat. Macam dah nak kerja bas. Aduh. Ish kau ni, lambatlah. Itulah kau. Makan tak nak kurang, jalan tak nak langkah. Kau dengan siput sama je. Ni aku tak suka ni. Ada yang Dah. Kita dah lambat dah ni. Kan cikgu dia sebelum tunggu kita, mati kita. Kau ni belantak ke apa? Macam tak pernah jumpa makanan setahun aku tengok. makanan pun takut tengok kau. Apa pula seimbang apa? Ada makanan, ada minuman. Seimbang apa macam ni? Ni baru seimbang. So kau ni seimbang kau tak tahu. Tengok aku ni. Kita kena makan makanan yang bagi tenaga untuk kita. Bukan untuk isi perut je. Baru boleh buat badan macam aku ni. Ni aku nak marah ni. Sepatutnya tak makan aku bahagia tau. Bukan stres. Orang yang patut jaga makanan bukan aku. Orang yang sakit tau. Macam dia. Weh, besok jom kita pergi ke taman. Aku nak jogging. Aku rasa aku dah gemuk lah. Ingatkan tak nak datang? Kalau dengan aku mesti jadinya. Memang kau buat apa pun. Aku asyik defend je. Kau nampak apa kau nampak? Apa? Alisha, dia buat apa kat sini Bukan ke dia ulat buku? Falisha, tersalah langkah, hidup jadi taruhan. Memilih nak cantik, nyawa dipertaruhkan. Rasa menyesal dan bersalah menyelubungi diri. Falisha, kau buat apa kat sini? Jom lah jangan sekali alarm kau dah berkasut. Tak apalah, aku tengah teman kakak aku ni. Dia selalu datang sini. Yelah, jomlah ala-ala. Ni, semalam janji nak datang, tak datang-datang. Memang pakai lah janji dia ni. Sorry tu. Aku makan tadi, sorry lah lambat. Itulah kau. Makan je kerja. Kan semalam dah kata nak jogging hari ni. Tak cakap pun aku nak jogging kan. Kau yang ajak aku teman kau. Yelah. Aku nak jogging ni. Jom sekali. Ni aku malas ni. Duk maksa-maksa. Lek lah. Dah kau. Malas aku layan kau. Aku nak jogging. Takkan kau nak duduk seorang? Dah. Hai, Kiki, kau pun jogging juga ke? Eloklah tu. Sel sikit badan kau nanti. Ni aku tak suka ni sakit-sakitkan hati orang. Semak betul lah kau ni. Dah, aku nak jogging ni. Kau naik kau tak? Kalau tak aku jangan susu. Lah korang. Dah, jom. Falisha, kau kenapa? Dia semalam lagi aku nampak kau macam orang. Macam mana Ici tahu aku sakit? Kau sakit? Kau sakit apa? Kenapa aku tak tahu apa? Tak apalah. Lagi dah tahu. Kau tahu tak? Bulat buku ni kalah profesor tau. Kiki, kau ni kenapa? Bukan dia ganggu hidup kau pun. Tak, masalah sekarang ni aku betul-betul tak boleh tengok muka dia. Tahu tak? Kau ni kenapa? Kau tahu tak? Falisha ni sakit. Kau tahu apa? Sakit? Elok lah tu. Sama je muka dia. Tengok belah. Siapa lah? Aku sikit tak puas hati tu dengan si Falisha tu. Kenapa? Tak dia dulu tak sama macam sekarang tau. Maksud kau? Dia macam, satu dia buruk dulu. Tak cantik. Hmm. Hitam. Gelap. Senang cerita, semua ada kat dia. Falisha, kau sakit apa sebenarnya? Aku ada masalah buat pinggang. Buat pinggang? Doktor cakap salah satu punca dari produk kecantikan. Aku ingat tak lagi. Kau buat apa? Produk kecantikan. Kau dengar tak? Itulah kau, suka sangat mengejek orang. Kau dengar tak masalah dia apa? Kau pergi minta maaf dengan dia sekarang. Falisha, aku nak minta maaf sebab selalu kata macam-macam kat kau. Sorry Pulang kau, aku sangat ejek orang, ngatur orang. Tak hanya kau ejek orang, kau pun sama apa. Makan banyak exercise tak nak. Kau tahu tak yang penyakit ni boleh datang tak kira umur. Betul ni, asyik pada bernilai tau. Dan ianya juga tak boleh dibayar dengan ringgit. Kita diberi pilihan, sama ada pilihan yang dipilih itu pilihannya betul atau sebaliknya. Sihat pilihan utama kerana kesihatan tiada nilainya.